Assalamualaikum guys, kembali ke channel aku. Jadi untuk video kali ni aku nak ganti absorber belakang produk Azhar aku. Jadi aku nak guna absorber brand ni, KYBRS. Absorber ni aku dah guna kat 11 tahun dah, aku tak pernah ganti. So ni first time aku nak ganti dah. Tinggi asal dia lebih kurang dalam 4 jari aku lah. Bawah ni pakai 14, untuk atas ni kita pakai 5.5 untuk tahan dia, tak bagi dia pusing. Ok guys, ini absorber lama aku. So dia datang ni masuk kat dalam. Lepas tu yang ada acuan ni akan duduk kat dalam ni. Dia akan masuk bawah metal. Jadi yang ni duduk kat dalam lah. Tapak dia macam ni. Dan ni duduk kat atas. Washer dia macam tu. Ni aku dah beli getah baru, brand Mountain King. Jadi ni asal, ni yang bawah. Naik sikit lah. Dia macam ni lah. Bush ni kena cabut pasang kat sini lah. Tu je. Tak suka. Memang tak tenam lah. Okay, ni absorber yang baru. Dia besar lagi lah daripada biasa memang. Ni kita buka ni, kita pasang balik. Ok guys, so sekarang aku dah siap pasang dah. So tu dia absorber baru. KYB. Jadi ketinggian dia lepas pasang sama juga, tak lari banyak. Masih lagi 4 jari. Ok, terima kasih semua sebab tonton. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang boleh komen kat bawah video aku. Ok, terima kasih. Assalamualaikum.